Kita titian sirat ni boleh bayang ni, biru ni titian sirat, pentah ni titian sirat. Belah sana mahsyar, bawah ni semua neraka, hujung sana syurga. Seorang-seorang akan dilepaskan daripada hujung sana. Ada orang dia lepas-lepas daripada sana, kelajuannya seperti cahaya. Dia langkah kaki duduk atas titi sirat yang maha nipis, yang maha gelap gelita. Titi sirat gelap gelita. Dia bukan cerah macam dewan ni. Dia bukan malam seperti malam biasa. Dia adalah gelap yang tak nampak langsung. Ada orang dia selaju kelajuan cahaya, dia pijak sampai. Ada orang seperti angin, dia pijak laju macam angin tu, akhirnya sampai. Selamat neraka jahanam yang sedang menggelegak dan meletus-letus apinya di bawah. Api duduk di bawah. Yang lalu atas titian sirat dan jatuh, maka terbiarlah rumah dia. Dan ada yang macam berlari, ada yang berjalan atas titian sirat daripada mahsyar hujung sana. Dia langkah naik atas titian sirat, dia berjalan ya, pelan-pelan jalan. Ada yang merangkak dengan makna merangkak di bawah, memakan masa puluhan tahun di atas titian sirat. Dan ada yang menyulur di bawah, ada yang mengesok dan sampai dia ke syurga lambat. Ada pun wanita yang berpakaian tetapi dikira telanjang. Nabi tak sebut pakaian tak sempurna. Nabi tak kata dia tak tutup aurat tak sempurna. Nabi kata telanjang, ariyat. Wanita-wanita ini naik atas titi sirat, tergelincir dia. Bau syurga pun tak sempat. Maksudnya awal sangat jatuh. Begitu maksudnya, awal sangat jatuh dan tergelincir ke dalam neraka bawah.